dia punya level tu dah upgrade, and ini menunjukkan kita punya engineering capability dan juga dengan features-features yang ada lah dalam kereta tu menunjukkan kita sudah meningkat. Mula-mula dari segi luaran, dia nampak macam depan dengan belakang tu ada pertukaran lah. Tapi bila kita masuk ke dalam, especially untuk executive dengan premium, dia punya meter cluster, kita panggil dulu lah. Jadi dia ada dua side lah. Satu untuk meter cluster yang original tu, satu lagi untuk ADAS lah, setting and so on. Saga-saga yang pertama sekali, kalau kita tengok lah, dia punya engine compartment tu macam kosong. Engine dia kecil. Tapi yang ni, kalau kita tengok lah, dia macam compact lah. Nampak mahal dan nampak powerful lah. Jadi kalau kita tengok dia punya level engine compartment tu dah macam kereta mewah. Saya rasa untuk Proton Saga memberikan features yang banyak untuk harga yang kompetitif. Kerja untuk Saga ni dah lama. Saga ni lebih kurang 40 lebih tahun. Saya harap warga Proton dapat meneruskan lagi usaha-usaha untuk mengekalkan imej Saga yang mampu milik, tetapi ada peningkatan dari segi level ataupun kualiti and features pada masa-masa akan datang.